Reda dengan segala ketentuan, pelakon dan pengarah Farid Kamil mengakui berlapang dada menerima apa jua keputusan membabitkan sebutan kes perceraian dengan aktris Diana Daniel di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 24 Mac ini. Mengutip laporan Cosmo Online, Farid berkata, dia enggan lagi memujuk isterinya itu untuk terus mengekalkan ikatan perkahwinan mereka seperti yang diharapkan sebelum ini. Guys, jom subscribe Drama 2 bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Benda sudah tertulis dan pernah dilalui. Cuma sekarang yang perlu dibuat adalah kena hadapi dengan penuh keterbukaan dan reda. Saya rasa untuk kali kedua saya berserah kepada Yang Maha Esa masalah perkahwinan dan komunikasi antara kami. Berdoa, itu sahaja saya buat. Tiada sesi pujukan, tak keluar duit dan tak beli apa pun sebab apa lagi yang boleh saya berikan setelah dia menghancurkan hadiah hari jadinya tempoh hari, katanya kepada portal berita berkenaan. Menjawab pertanyaan sama ada dia dan Diana boleh bersahabat selepas ini, Farid berkata berdasarkan keadaan semasa perkara tersebut tidak mungkin berlaku. Cuma paling penting adalah anak-anak saya. Mereka lebih utama, kongsinya. Memaklumkan setakat ini masih berpeluang bertemu permata hati, pelakon itu bersyukur 2 kali dapat berbuka puasa dengan Muhammad dan Nur Aurora. Jadi apabila dapat bawa mereka keluar, saya sudah cukup bersyukur. Sebagai bapa tentu anak-anak yang saya utamakan kerana mereka ini amanah Allah, katanya. Ditanya persediaan ke mahkamah, katanya pada sebutan kes permohonan perceraian dibuat isterinya kali ini, dia tidak akan melibatkan orang tuanya. Masalah saya ini tiada siapa pun jadi rujukan untuk saya lihat melainkan diri sendiri. Kali ini saya tidak mahu libatkan ibu bapa kerana apabila saya kahwin, itu keputusan yang saya buat. Saya enggan mereka susah hati. Mereka tahu perkembangan saya tetapi saya tidak bercerita lebih mendalam. Perkara ini sudah tertulis dan saya kena hadapi dengan tenang. Kalau sakit pun kita perlu jalan terus, ujarnya.